Suasana pekan sehari atau pasar pagi zaman dahulu kala dengan suasana yang dicipta, baik dari gerai-gerai jualan maupun barang-barang hasil jualan yang pasti mengembalikan nostalgia silam kepada orang-orang lama serta memperkenalkan suasana ini kepada generasi yang baru. Tempoyak geladi, ada kerabu perut, ada sambal tempoyak petai. Special ni semua bebas orang cakap orang zaman dahulu ni. Singgah. Bang, sambal liar bang. Ini sambal perdua bang. Sambal peda boleh, sambal budu boleh. Bila sebut Kampung Pulau Tawar Jerantut, pasti kita akan mengenangkan seorang pahlawan pejuang Melayu suatu ketika dahulu, iaitu Mat Kilau. Ya, di kampung inilah Mat Kilau membesar dan disemadikan. Pimpin hitam, ada tempoyak baru, ada kacang, ada pisang. Datang main-main. Moh, dah. Datang, ada sate, ada pecel, ada macam, ada betai, ada kelapa, jai. Kedondong Pulau Tawar. Selamat datang ke Pekansari Zaman Tori Pulau Tawar. Pekan Sehari Zaman Tori. Itulah tema yang berjaya diangkat oleh penduduk kampung Kedondong Pulau Tawar Jerantut Pahang ini yang meraih perhatian dari penduduk luar dari kampung ini untuk hadir, memeriahkan dan merasai sendiri suasana pasar ini di tahun 2026 ini. Tamasya yang diadakan setahun sekali ini bermula dari tahun 2024 yang lalu. Kini Pekan Sehari Zaman Tori sudah 3 tahun berjaya diadakan di kampung ini. Apa yang menarik, para peniaga dan penduduk setempat turut memakai pakaian baju tradisional Melayu dahulu kala bagi menaikkan suasana Pekan Sehari Zaman Tori ini. Binaan gerai dibuat secara gotong royong oleh penduduk kampung dan mengambil masa hampir sebulan untuk menyiapkan gerai-gerai jualan ini. Ini ikan rebus goreng. Ada. Ini special ni makan ada. Sambal tempoyak. Benih dah tempah kamu yang beli. Tempah benih dah tempah. Dia ringan ni tidak. Ada di belakang. Oh ada. Makan belakang. Tempoyak geladi, ada kerabu perut, ada sambal tempoyak petai. Special ni semua bebas orang cakap orang zaman dahulu ni. Singgah. Si lemak ada, si kukus ada, kuih. Kek semua ada. Acik Safi, ada nasi manis sini dia. Nasi manis ada, rasa ada. Dah sampai gaya petang paling. Assalamualaikum. You all may datang ke Carnival community Mekah Community Pulau Tawar. Hari ini dengan hari esok tau. Hari ini sampai malam. Okey, korang nak cari baju macam ni harganya RM25 saja tau. Lengan panjang, lengan pendek sama harga RM25. Boleh datang ke nombor 18. Jangan lupa datang ke nombor 18 tau. Gerai nombor 18. Kain cantik, kain lembut, kain sejuk, tak panas, dan cotton. So, korang boleh datang ramai-ramai. Ini dia punya design untuk tahun ni. Ini untuk design tahun ni lah. Belakang dia macam ni. Okey. Korang datang ramai-ramai. Jangan lupa datang ramai-ramai kat sini. Okey, banyak lagi. Souvenir pun ada lagi. Kita belum siap susun lagi. Lepas tu, siapa yang ada masalah asma, sempur migraine resto, boleh try Tazilik Mill Oil. Dia sangat bagus lah. Okey.
Tarik. Kurang tarik. Tarik. Sebab boleh tak bagi ruang saya pusing? Mati je gasing saya ni. Adik-adik ni bertanding. Boleh ambil gasing, ada tali, boleh cuba pusing. Nak pusing menghala ke apa nama tong saya yang warna oranye ni. Okey. Trainer dengan saya tu dia terlepas gasing dia dan saya sampai sekarang ada lagi kesannya. Sampai sekarang ada lagi kesannya. Alhamdulillah tak patah je. Tak apa. Dia nak hujan boleh, hujan tak lain Ibu jari tu kena kat bawah sebenarnya. Dia ibu jari tu di situ. Ibu jari masuk aja tu. Aduan apa yang nak tanya dengan SMC ni? Ada apa pertanyaan silakan. Nak masuk peraduan pun boleh. Kepada anak-anak berwarna boleh. Ayah mana? Dalam ni pun ada ni. Anak-anak lagi dalam ni. Lukis ni. Lukis ni. Bagi anak-anak yang nak berwarna. Ke depan. Tepi. Okey, kedudukan, balik dan tarik. Okey, berjaya. Tahniah. Minit dia belajar. Ada kapal nanti semua. Saya bakar habis. Buat banyak. Buat 1,000. Buat 1,000. Air jago, kenapa orang air jago sudah manis? Ya.